bagi anda yang suka gemar pergi ke bazar Ramadan, pertama kita niat kita pergi nak bantu orang yang jual tu. Kita niat dia takut ni aku nak beli barang, aku beli makanan ni adalah untuk membantu saudara-saudara yang menjual. Kita pergi niat nak bantu, kita niat ya takut niat nak bantu mereka ni. Dan tuan belilah sebuah sikit, dan kalau beli lebih dan bagi pada jiran-jiran. Jangan beli rumah semua, tuan semua. Kalau beli rumah takut tak habis. Kita bagi pada jiran-jiran kita, beli on-down-there dan semua, beli dua kan satu bagi jiran, kita balik apa saja kita nak makan dengan keluarga. Niat kita bantu sahabat kita, insya-Allah. Kalau boleh pergi ke gerai-gerai yang mana gerai yang orang tak ramai, kita beli kat situ. Ada ataupun tamu balik pun tambah lagi, okay, kak saya bagi duit ni, okay, untuk berapa? Untuk 5 bungkus je. Kalau orang datang kak bagi je. Kak tengok siapa dia nak agak dia top sikit, kak bagi je free. Macam boleh juga kalau kita tak mau. Ada yang buat macam tu. Ada yang buat benda pergi ke gerai-gerai, dia beli 10. Okey, kak ni berapa ni? Semuanya RM5 satu bungkus. Okey, kak saya bagi RM50. Okey, untuk 10 bungkus, akak bagilah pada sesiapa yang datang, ataupun akak tengok siapa yang agak dhaif, akak bagi. Akak jangan jual lah. Pasal saya dah bayar dekat dah. Okey, jangan. Itu salah satu cara kita nak bagi sedekah, nak bagi sumbangan pada orang. Kadang-kadang kalau kita nak beli semua, nak bagi daripada rumah ke rumah, mungkin kadang-kadang rumah tu kita dalam puasa begini, orang bila dah siap untuk buka puasa, dia tak buka pintu, dah gate tak buka apa semua kan. Jadi kita buat macam tu, boleh, insya-Allah.